السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظيم. Berakhirlah kita daripada surah Fatir. Semoga-moga dapat kita sempurnakan surah Al-Fatir ini
Dan juga semoga dapat kita sambung lagi surah yang baru, iaitu surah Yasin, yang selalu kita banyak amal dengan dia dan wirid-wirid. Dan kebanyakan pula kita orang awam pun hafal. Baik, di akhir surah Fatir ini apakah Allah menceritakan? Di antara lain Allah mengugu, mentarhib, menggerungkan mana-mana orang yang mengerja seperti umat-umat yang dulu. Apa itu? Iaitu daripada segala kafir al-mukazzibina lirrusul, segala kafir yang membakit bohong akan rasul-rasul, walaupun berbentuk-bentuk tu lain, tetapi maksud satu aja, iaitu membakit bohong rasul. Demikianlah turun menurun sampai ke akhir zaman. Orang yang membakit bohong rasul akan bertemulah janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi alhamdulillah kita ini orang mukmin masuk dalam al-musaddiqin. Kita ni masuk dalam orang yang membenar. Tak ada ragu sedikit pun bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah seorang utusan Allah. Nah, kalau siapa utusan? Itu okey. Jadi tut tu orang yang menyampai dah tut tu dah tu dia. Sasedar panggil ke tak? Sasedar tu apa? Sasedar panggil juga. Tu dia. Itulah di antaranya kedudukan dan pangkat dia ni. Kalau orang jadi tut ni besar kan. Perekat negara hubungan bukan main tu. Ada duta kita panggil. Tut. Kita panggil bahasa Melayu duta. Nah, tiap-tiap negara dia ada duta, hubungan negara ke negara. Nah, ada yang menyampai. Itulah Rasulullah yang menyampai bukan sebarangan, menyampai dari Allah. Walaupun orang-orang jadi Nabi ni tak pernah belajar pada zuhirnya, tak ada guru-guru yang mengajar, baik di kampung, di luar, tak ada. Nah, antara lain kita tengoklah mana-mana Nabi begitu. Mari tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semenjak ia lahir di Mekah dulu, dalam Mekah. Tak ada terbit keluar negeri ke rai, di keluar negeri, boleh jadi hidup belajar mengaji di mana-mana. Dan Allah Taala menjadi khusus untuk dia pula tak pandai menulis, tak pandai membaca. Itu satu kelebihan dia. Jangan kita kata tak pandai menulis ni sunnah Nabi. Jangan kata gitu. Hawa dia tak pandai yang memang halas dengan tu. Ya banyak orang. Jadi kira lagi dia tak kena ke. Janganlah gitu. Agama bukan suruh sebagai kanak kita. Kanak Allah. Bukan agama dia. Dia latih walaupun tak ada pada zuhir belajar mengaji tak, tapi dia letak makna letak serta memberitahu selalu dah. Beritahu tu jadi pelik tu. Setengah pada setengah orang Allah Taala tak buka taufik hidayah, pakai bohong terus. Kamu ambil di mana, belajar di mana, setahunnya kamu mengaji dak. Nak cakap lagu ni, cakap barang bukan mati hidup balik mana boleh jadi. Itulah sama tara nak cerah masalah tu. Nah itu kan orang dah berdebat dengan orang kutu tu. Dah cerah masalah dengan sendiri. Oh, saya mengaku silap. Kan? Oh, saya mengaku ini tepat apa dia? Kesalahan saya. Dia mengaku. Tapi kalau berasa betul tu kan, masa orang lain salah. Sudahlah. Baiklah, itu cerita umat-umat dulu. Jadi akhir Tuhan kata macam mana?
setelah dia cerita umat dulu, ayat yang kata di belakang untuk nak sambung dengan ayat ni. Allah Ta'ala kata, falamma ja'ahum nadhirun, maka tak kalau datang akan mereka itu ahli Mekah, yang mereka selalu dok bakit bohong, dan pula mereka dah agak kata dok celah puak Yahudi Nasara, apa mereka itu ada kitab hidup menetak, kalau kami dapat nazir kami akan terima. Dok berkecek bangga gitu. Maka tak kalau datang akan mereka itu oleh nazir, yakni Allah lantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak sahkan nak terima, mazadahum illa nufura, tiada bertambah akan mereka itu, mereka bertambah menjauh diri daripada ikut akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tak kena dengan hati dia beberapa perkara. Tak kena dengan hati dia. Satu, pada pandangan Zuhair, Muhammad tidak punya apa suatu daripada harta. Lagi pula terkenal kecil dia tu lahir tak ada bapak. Yakni lahir bapak sudah meninggal kan, yatim panggilnya. Lepas duduk tak berapa lama ibu pula mati. Piatu pula tambah situ, yatim piatu. Nah, dua-dua sekali. Lepas tu duduk dengan nenek beberapa hari, mati pula. Duduk tu pepak saudara. Pandangan mereka tu kiranya hina lah. Tak ada punya harta. Data-data mari mengaku jawab besar Rasul Allah. Tahu tak? Tapi orang Allah Ta'ala hati bersih, terima dengan tak ada bahas. Abu Bakar terima selalu. Ali terima walaupun dia masih kecil. Tengok, ini Allah Ta'ala taufik. Jadi bila begitu, kerana apa dia tak terima? Bukan kerana apa? Istikbaran fil ard. Itu sahaja. Kerana takabbur, kerana sombong, membesar diri di dalam bumi Allah. Tak kalam takabbur, membesar daripada ikut akan Rasul, dengan bahawa tak ikut. Ya orang kalau berasa besar, mana yang nak ikut orang halu. Ya kena orang halu hormat ke dia. Orang bawah kena membesar ke dia, tabik ke dia. Mana dia punya nak tabik ke orang bawahnya. Itu Tuhan sebut ilatnya istikbaran fil ard wa makrasai. Kemudian jadi Allah Ta'ala kata pula, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli, dan tiadalah membinasa oleh tipu daya yang jahat itu malaikat dengan ahlinya. Orang mana sifat dengan tipu daya itulah membawa pada kena tadi sendiri. Supaya tak kecap begini. Kadang-kadang orang dia tipu orang, dia rasa bangga. Kalau dia bab jual beli, dia jual barang, dia tipu dalam jualan. Dia bangga lah, dia kata dia boleh untung banyak. Bodoh tipu dia aku. Dia kata itu. Kalau kita klik ke agama, siapa? Hak yang menipu tu bodoh. Sebab apa? Sebab seksa tipu tu klik mana? Atas dia sendiri. Undai-undai apa tahu kata tipu. Salah orang. Salah tu cari siapa? Cari yang menipu tu. Tu duk lari tu kan tipu orang tu lari apa? Lari apa? Dah kita bahasa kena, bahasa cerdik. Apa lari? Kerana salah. Undai-undai apa kata di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kembali pada kata kau orang munafik, yukhadi'una Allah wallazina amanu, menipu mereka itu dalam sukaan dia tipu akan orang mukmin. Depan orang mukmin dia kata amanah, sekok orang kata beriman sungguh. Bila dia masuk sama kawan dia yang kufur, dia kata inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami ejek-ejek je, mereka tu bodoh. Tengok dia kata. Bila dia kata pula dia beriman lah seperti orang beriman ramah. Berpatut kau nak beriman seperti orang bodoh-bodoh tu. Anu minu kama amana sufaha.
Maka Tuhan jawab tanah. Dia suka kata dia tipu orang mukmin. Tapi Tuhan kata wa ma yakhda'una illa anfusahum. Hakikat dia kelihatan tu. Dan tidaklah menipu mereka itu hakikat, mereka hanya akan diri sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, tapi wa ma yash'urun, mereka tak sedar kata mereka tipu diri. Supaya jual apa-apa menipu, tukar menukar tipu, dia tak sedar kata sebenarnya dia tipu diri dia. Kerana kesalahan tipu tu klik mana? Klik atas dia. Gak seksa tipu daya, klik atas diri dia. Tapi dia suka tipu orang, dia bangga pula sekali lagi. Kau bertambah dosa. Ni orang bila taufik tak berani lah. Kalau zaman dulu duk biasa lagu tu, dia Allah Ta'ala pelera omong lagi, Allah aku ingat menyesal aku dulu, mujurlah Tuhan tak memati aku lagi, sepak aku bertaubat. Carilah orang yang kena tipu tadi, dia pergi minta maaf. Kalau tak ada pun dia berdoa semoga Allah ampunkan dia dan ampun kepada orang dia tipu itu. Dia buat kebajikan sekadar mampu, niat hadiah kepala kepada orang yang dia tipu itu. Jadi jalan keluar ada. Allah Ta'ala kata wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takut ke Allah, sebenar-benar takut sungguh, Allah menjadikan pintu cukca yang saya panggil, pintu kecemasan. Duk tak apa lagi ayat pintu kecemasan. Bila ada apa-apa pintu tu buka pah. Dah itu kan? Ni bila katuk gunggu anak tu baik ke mana? Dia cemas, ada tu buka cah boleh tu baik. Begitu orang takut ke Allah sungguh, walaupun dulu salah, tapi dia ada pintu kecemasan boleh terbit. Jalan lagu mana? Tadi, kalau ada tuan, cari minta maaf. Bayar balik. Kalau tak ada, kita doakan semoga Allah ampun kita dan ampun kepada orang yang telah kita melakukan kesalahan dengan dia. Kita ada buat ada apa kali tak ada kita buat kebajikan sebab bulan puasa gini kan, kita buat jamu dia apa sedekah ala qada, ya Allah pahala sedekahku, pahala jamu aku ni sampaikanlah kepada orang yang berhak mereka itu atasku banyak. Tu jalan keluar. Itulah kita orang mukminah. Baik. Tu sambung daripada situ Allah Ta'ala kata nak lari tak lepas. Orang bakit bohong Rasul sejak zaman turun menurun. Ya Allah guna dalam ayat sunnatullah. Yang sebut sini. Dia kata fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Mari di belakang. Fala tajida li sunnatillahi tabdila. Kalau dia mengaji kaedah sunnatal awwalin, panggil idhafah kepada maf'ul. Yang kedua fala tajida li sunnatillah, tu panggil idhafah kepada fa'il. Maknanya maka tiadalah nanti tunggu mereka itu. Malaikat hanya duk tunggu apa? Akan jalan orang yang dulu. Kalau apa jalan orang dulu? Daripada binasa mereka itu dengan sebab mendusta akhir Rasul. Mari di belakang Tuhan kata maka tiada engkau ya Muhammad dapat bagi jalan Allah itu, engkau tak dapat akan bertukar. Tak bertukar. Dan tiada engkau dapat ya Muhammad bagi jalan azab Allah itu tak berpaling kepada orang yang tidak mustahak azab. Orang tak ada salah, tak kena. Tak ada kata paling kena ikut sehatai ikut kena. Kita kata undang-undang pakai hati ikut kena. Tak. Masuk azab sungguh tidak gitu. Ada pun di dunia, kita mesti sikit dah. Pada dunia kan orang semaya baik, orang yang nak pada zuhir kita panggil orang baik, apa dikena itu dan ini. Itu Allah nak mengangkatkan. Ya boleh jadi kita tak tahu barang gaib. Kita tak tahu barang batin. Kita tengok pandangan zuhir, tengok dia mau tengok ke kita lebay kan ni. Kita tengok kita ni berlebar.
berkopiah, baju lebah. Tak ke orang seka kita ni baik? Iya. Dan hukum syarak pun suruh seka baik. Tengok zahir baik, kita kena seka baik. Kerana kita tak tahu gaib, tapi Allah tahu. Di dalam rupa baik gini, dalam hati lagu mana, dah tahu. Tak tahu kan? Jadi apa dia buat? Kemungkinan dia nak kifarat hak tu, dia buat gini, dia akak-bakak. Sebab tu bagi orang mukmin, walau apa kena apa sekalipun, itu merupakan kifarat kesalahan yang telah ada, yang kita pada zahir kita tak nampak, dan Tuhan nak akadkan mutabak dia. Nah, tu dia. Sahabat di dunia bukan tempat azab. Kita ingat tahu, ad-dunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia bukan tempat balak, dunia bukan tempat balah. Dunia ni tempat uji. Dunia tempat uji. Kita ada kekayaan, uji dengan kekayaan, syukur kau tidak, kau joli. Kita orang susah, uji pula dengan kesusahan, sabar kau, redha kau tidak. Dalam ujian yang kata-kata orang senang ni tak senang. Dalam senang tu uji syukur ke tak syukur. Orang susah, sabar ke tak sabar, kedem kepek semua. Kalau orang dalam kesenangan, kau bertengok sombong. Pada dunia ni panggil tempat ujian. Jangan kata-kata orang susah dalam uji. Tak, orang kaya lebih uji tu. Kita orang punya ilmu dalam ujian, sombong pada dengan ilmu. Kita orang banyak ibadat, ujuk perasa pada dengan ibadat. Uji. Kita orang beribadat, tengok pada orang tak ibadat. Uji juga, kita pandai rana dia, pandai hina ke pandai apa ke dia. Mungkinnya gitu. Orang kita semaya puasa, tengok orang tak puasa pandai hina ke dia. Jangan pandai hina. Kemungkinan Tuhan balik tu Allah sehari je berjuruh kita ni bertukar lagi kot lain pula. Na'udzubillah min zalik. Lah itu kan. Jangan suka orang ada balik tu belaga hot cam belaka tu bukan hot tangan tak mana. Itu kan. Kita ingat gitu supaya apa? Jangan kita suka buruh. Hanya kita tengok, kita doakan secara di belakang. Tengok apa lama orang. Wali kita lagu tu dah. Tidak kata tengok pak. Astagfirullah, ya Allah, apalah aku dan apalah ke dia. Payah nak duduk situ dah. Itulah. Baiklah. Jadi Allah Ta'ala tak paling. Tak ada kata nak azab dia ni kena orang lain. Dah. Tu dia menyatakan walan tajida li sunnatillahi tahwila. Lepas pada tu dia buat rupa soal sikit. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Ini rupa tarhib, rupa ugut sikit. Dan tiadakah berjalan, setengah ulama dia kedih awalam yasiru ni aqa'adu fi masakinihim walam yasiru fil ard. Dan tiadakah dan adakah duduk mereka itu di tempat kapur mereka itu, dan tiada pernah berjalan ke mana-mana pada bumi. Kalau tak tahu mana dah demo ni duk kapung tak ada tubik, tak pernah tubik mana-mana kau. Tubik tak ada berhenti hari-hari. Itu jawab itu lah. Hatta sampai ke mana musim banjir, air pun tubik lagi. Paling tidak tubik tengok air. Itu kan. Hujan payung lagi. Air derah, mai air derah. Tuhan tanya, tak pernah kau berjalan ke mana-mana? Ya. Lebih lagi zaman sekarang ni gak ke sana sini mudah. Nak tengok di mana tak pernah kat negeri. Tak ada kan? Buka dalam gani pah nak tekan nak tengok di mana apa berlaku hari ni. Pah buka Allah pun tak ada sekali tengok ini.
Nak tengok di mana weh kemajuan, buka Allah. Dah itu kan? Kan? Menepati supaya pergi dah. Tapi walau bagaimanapun, masalah saya tanya, tak pernah kau pergi dalam bumi ke sana sini? Jawab ya. Fayanzuru, bila pergi kak, maka memandang, melihat mereka itu, kaifa, betapa, bagaimana ada jadi kesudahan segala kafir yang dulu-dulu daripada mereka itu, daripada kafir Mekah. Walhal wa kanu ashadda minhum quwwatan, dan ini pada hal adalah mereka itu segala kafir yang dulu daripada kafir Mekah tu, kau Nabi Hud besarnya terlebih sangat kuat daripada mereka itu, daripada ahli Mekah. Ini terlebih sangat kuat sampai rumah mereka tu pahat batu, duduk dalam batu, tak ada yang buat kayu. Utuh rumah dulu, tua rumah panjang. Tu Tuhan kata, wa kanu ashadda minhum quwwatan, dan dia panggil wawul hal, padahal adalah mereka itu allazina min qablihim, segala kafir yang dulu pada kafir Mekah tu, mereka itu asyadda, terlebih sangat, quwwatan, terlebih sangat, nasbah kuat, min Mekah ini. Kerana kira dari segi kuat, panggil tak dengar. Lorak Melayu kita itu dah. Lorak Melayu kita tu, bila kata lebih, dia panggil jauh, panggil tak dengar. Tabat dah jauh, panggil tak dengar mati. Tapi lah ni lagi jauh, lagi senang panggil. Panggil dah telefon, duduk mana tu? Tak? Nak kecak dengan saya duduk Mekah, kau yang pergi umrah, boleh ngongeng. Buka kelau pula duduk depan. Nasbah kita kata galik, tak ada alat canggih ke, dia duduk jauh, panggil tak dengar. Biar ketua katakan, jauh, panggil tak dengar. Itu dah. Sudah jadi masal lagu tu dah. Bila nak tanding tak ada, dari segi besar, umat dulu kira beratus-ratus kaki, ratus foot. 10 kaki 3 meter dah. Kita sahabat tak 10 kaki, tak hafal kita dah. Dalam 5 kaki je kita ni dah. Lebih ke 5 kaki je kita ni. Tu. Dia kalau 10 foot tu baru 3 meter. Ni beratus-ratus. Kat wacoknya. Sore-sore. Itu besar, betul kata asyadda minhum quwwatan. Bila orang tu besar, dia kuat. Ya tak? Kalau duk besar tak kuat, mana orang boleh bawa diri. Tu dia kata, kerana kita panggil tak dengar dengan orang Mekah. Lepas tu orang Mekah tu Arab besar lagi, nasbah kita panggil tak dengar pula besar mereka. Dia kata, dalam keadaan begitu lagu mana jadi? Maka binasa, yang ini telah membinasa akan mereka itu segala kafir-kafir dulu oleh Allah Ta'ala. Besar tara tumma pun sampai Tuhan bani ke Tuhan membinasa kaum Nabi Hud dah, kaum Ad dia panggil. Allah bani macam terbalik tumanya pokok tamar, pokok nakha kita sini kat macam pota terbalik. Tu pohon tamar kat depan dekat, tapi pohon tamar hak tua dekat apa, yang lagu tinggi sak. Dia katakan, wa amma adu fa uhliku birihin sarsarin atiyah, dengan ribut sar-sar. Mari tu suara ajak berdengung, serta pula rasanya kena tu sejuk pak ketulah angin tu sar-sarin. Sakharaha, Allah Ta'ala melepaskan dia tu min sab'i layali wa thamaniyata ayyamin. Tu dia 8 hari 7 malam. Seminggu lah kira-kira. Kita ribut sebentar aja Allah, habis hati puasa. Sekali lalu gerung gitu ya. Ni seminggu cuba kita gamal lagu mana nak duduk. Sebelum pada nak mati pun tak tahu nak gamal dah. Angin dah kan. Tu
sab'a layalin wa thamaniyata ayyam sakhkharaha lahum sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. 7 malam 8 hari, start daripada hari Rabu temu Rabu depan. Tak ada buku itu. Larinya kok tu, larinya kok ni, siapa kambuh diri tu ada lalu bai, kambuh sekat ni. Mari dak angin cokap, pum waktu baik. Waktu baik. Lari masuk dalam gunung, angin berung masuk dalam gunung, pum waktu baik. Ciao naik dah. Ka'annahum, mereka itu ka'ajaz nakhlin khawiyah. Jadi supaya batai-batai tamak gedung tu, balik dung tu kak tekak cabut. Tengok bung tu, bung cabut. Tu Tuhan banding ke semua tu. Itulah mana kata hei puak Mekah, cerita sama je. Mana sebab apa tu? Dengan sebab dusta, yakni dengan sebab mendusta oleh mereka itu masa kapung, dengan sebab bakit bohong oleh mereka itu akan rasul. Rasul mana? Rasul yang disuruh, yang disuruh akan dia oleh Allah Ta'ala, disuruh dengan menyampaikan kepada mereka itu segala kafir. Mana-mana rasul bukan dia dakwa diri semata-mata. Tuhan letak dia, lepas Tuhan suruh dia menyapa. Dia pergi menyapa, dia mau marah ke dia, menentang dia, bakit bohong dia. Maka siapa masalah tak lama binasa, itulah. Mu tak pernah kau hei puak-puak Mekah, tak pernah kau pergi ke sana sini? Jawab iya, kerana orang Mekah. Kita maklumlah bumi Mekah zaman lah ni kita pergi Mekah nampak apa kebun dah kita kan. Kalau itu bagaimana dulu orang duduk Mekah lama apa ada tanam ke mana ala ni penuh kat labana poster dah. Tu dia pohon kayu penuh, panggil pada Arafah dah, panggil pada tu dulu lah ni kebun lagi kebun Arafah. Dah itu kan. Di mana-mana tu pohon teduh macam-macam rupuk rapai pula. Oi, dah ai duk jiru semua. Tengok tu. Jadi sepah kebun orang gila ni tu pagi tak senacah. Dah tegak. Dah. Di Mekah ke orang tu pergi makan angin situ, pergi makan angin sini. Tengok. Lah ni kalau dulu cuba makan bumi kering kotak. Tu tak melihat mereka itu tempat perniagaan mereka di Syam. Dan lagi pula kita ingat dari segi sejarah, Mekah itu baru sekat mana? Sekat Nabi Ibrahim dia letak isterinya Hajar dengan anaknya Ismail alaihi salatu wassalam. Sekat tu barulah Mekah tu ada orang. Dulu tak ada, hanya jalan lalu daripada orang Yaman nak pergi ke Syam, lalulah kat tu. Antaranya daerah tu asal-asal dulu tu nah, Syam dulu pada Mekah, Iraq, dengan Babylon, daripada Hindi, dengan Pak Lahir, penama turunnya Adam, Hindi, hak dulu-dulu tu. Lepas tu Yaman, tu hak dulu. Mekah ni baru sakat Ismail. Lalu telah jadi persinggahan, lalu minta budi situ. Berarti buat basah, buat dangar, apa kita panggil. Lepas jadikan rumah. Tu Mekah. Jadi mereka itu selalu pergi ikut Syam. Ikut jalan antara Syam Mekah, macam-macam kesal-kesal umat dulu. Pergi ikut Iraq, begitu juga kesal umat dulu. Pergi ikut Yaman, ada kesal umat dulu. Nabi Hud di Ahqaf, duduk turun balik Yaman. Nabi Lut, apa nama ni, balik Syam ni, kaum dia tu. Kesal-kesal ada tengok belakang. Tu Tuhan tanya, tak pernah kau mereka itu berjalan ke sana sini? Bila disampai berjalan dah, tak pernah kau tengok di kesal-kesal lama bagaimana ini kaum Lut, ini kaum Soleh, ini kaum Hud. Tak pernah kau. Maka lihat bagaimana akibat hujung jatuh kesudahan segala kafir dulu pada mereka itu. Sedangkan kerana nisbah kekuatan, padahal mereka itu lebih sangat kuat
lagi pula lebih panjang nasbah umur beratus-ratus daripada mereka itu ahli Mekah. Dalam keadaan begitu, akhir maka telah membinasa akan mereka itu oleh Allah. Gapo? Dengan sebab mendusta oleh mereka itu akan rasul, yakni rasul-rasul mereka itu alaihi wassalatu wassalam, rasul yang disuruh, yakni yang disuruh akan dia oleh Allah, suruh dengan menyampai kepada mereka itu. Tu kih dia. Baik. Kalau gitu bila orang yang berlaku kih lagu tu, adakah dengan cadangan nak lari lepas? Ya orang kita ni kalau gitulah. Kalau orang yang kuat, orang yang pangkat tinggi, orang punya kekayaan, salah kadang-kadang berasa pun tak ada bilat, tak ada pelat. Dah itu ke? Boleh bayar, boleh apa, berasa pun tak ada pelat. Kalau kata salah juga, boleh lari berlindung di situ di sini. Ini dunia. Kita nak kiyah tak boleh akhirat. Lalu Tuhan kata akhirnya tak nak. Dia kata wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Apa arti? Dia kata, dan tiadalah Allah itu liyu'jizahu min syai', bahawa melemah akan dia, akan Allah oleh sesuatu. Ni dengan jumlah kita perhati dengan lafaz Quran. Lafaz Quran, wa ma kana Allahu liyu'jizahu. Kalau orang mengaji kaedah lam pada liyu'jiza, orang mengaji dari kaedah ilmu nahwu panggil lamul juhud. Sebab tu PM Dorat kata liyu'jiza. Dia panggil setengah pada amin nasak yang mengaji kaedah. Lepas tu min syai'in. Apa tu? Dia panggil min zaidah pada fa'il. Fa'il bagi yu'jiza. Yang mengaji kata fa'il muakhar. Sekiranya kalau tak ada min, liyu'jizahu syai'un. Ngaji kata min syai'in majrur pada lafaz. Di segi lafaz majrur dikasrahkan dengan kasrah, tapi pada mahal tepat dia tu ialah fa'il. Fa'il bagi yu'jiza mana marfu' ba' yajmah. Dan tiadalah Allah itu bahawa melemah akan dia, akan Allah tu maf'ul muqaddar, melemah oleh suatu pun. Kita pun lagi sampai nakirah halaman nafi tu. Yang ni tak ada suatu pun boleh nak melemah ke Allah. Maka melemah dua cara. Lemah, melemah ngejalan lawan. Wa melemah ngejalan lari. Itu tak? Kalau orang hanal dia lawan. Kalah orang tu, maka dia boleh melemah ke orang dengan jalan dia lawan. Wa dia tak lawan. Tak lawan dia lari. Lari hamba tak ada, lari perak lepas. Boleh melemah juga orang panggil. Panas sungguh hamba tak ada. Jadi melemah ke orang lain secara lari. Kalau lawan, melemah ke orang secara lawan. Siapa mengalah oleh dia, tu melemah cara tu. Tak lawan weh, demo besar, lari lepas, melemah juga orang panggil. Maka bolehkah kita nak melemah Allah dengan cara dua-dua itu? Itu bahawa melemah akan dia oleh suatu pun, melemah dengan cara lawan ataupun dengan cara lari. Tak boleh berlaku. Baca hanya terima sajalah balasan. Ni ayat mengerikan. Tak sadar cadang nak lari tak lepas. Nak lawan tak kena bila dah. Inilah Allah guna bahasa wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'.
Di mana tu? Katanya tiada Allah itu bahawa melemah akal dia akal Allah oleh suatu yang dikehendaki daripada beri nikmat kepada ahli taatnya dan azab ahli maksiatnya. Tak ada siapa boleh melemah. Kalau Allah nak bagi nikmat kepada siapa, tak ada siapa nak melemahkan dia dengan halal ke. Boleh. Jadi dia nak menimpakan azab siapa, tak ada siapa nak boleh menepis, tak ada. Inilah Allah Ta'ala menunjukkan zahir kekuasaan dia ni. Inilah kita mengaji dalam medan ihsan, nak siapa situ, nak hati tu siapa situ, baru dia tunduk sungguh. Nah, kita ni baru tunduk zuhir ya. Zuhir ibadat semata rokok tak tunduk tu. Ada tunduk siapa tu? Sujud duk tunduk, ada rokok duk tunduk lalu tu duk tunduk ke siapa? Tunduk ke Allah. Ini zuhirnya. Orang munafik tunduk tak? Tunduk juga. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila mereka itu orang munafik itu berdiri kepada sembahyang, qamu, bangun diri lepas tu juga rokok sujud lepas tu, tapi pergi dengan kusala, hal keadaan ya segan gi ngamalah. Itu ada gak lagu tu tak? Kau tak ada? Bohong. No. Terawih lah. Lepas 20 tu dia dengan tembak tak itu kan? Tu dia. Tahu kok. Ada malah, tahu kok. Dia. Kalau malah ni gagah punya malah. Tak itu kan? Bertengok orang tua. Sebab apa dia buat boleh? Lepas. Sebab dia hati dia suka. Tapi tak orak kerana tua. Tapi orak pun dia lawan boleh kerana hati dia nak. Orang muda-muda tengok. Tak itu kan? Sut terik lah yang dipanggil terawih juga oleh 2 rakaat. Sut terik boleh 4 rakaat. Tu pun geger buat 4 rakaat. Tengok mung tak ada giku terawih. Nyakna 4 rakaat. Nasabi tu kalau bila lapar hak tu hak kena hati tu. Hak tu sunnah sungguhnya. Berbalah kena hati. Itu kan. Jadi bahasa kena hati. Hak tu perbahasa syukurlah tu. Sebagai nak contoh. Dengan kena dengan kemalasan kita, keseganan kita tu, jadi kena dengan hati. Itu sifat orang munafik. Kerana apa mereka tu bangun dengan kusala, yura'unanna, suka menunjuk-nunjuk ke manusia, kata dia adalah ibadah. Kerana sebenar dia kupu oleh hati dia. Kita ni malah bukan kerana kupu, beza nah. Malah kita ni kerana nafsu kita masih kotor, gangguan-gangguan luar, tapi iman kita masih. Tak itu kan? Tu beza. Tu beza. Cuma orang panggil sifat tu aslinya sifat orang munafik, suka ria-ria begitu. Adapun kita ni kerana hati kita tu masih penyakit. Tak sihat. Supaya badan tak sihat, nak bangun pun tak erak. Tu walaupun hati nak bangun, tapi nak bangun dia mepe. Kerana tak erak kan. Hati nak bangun tu dia. Ada orang munafik tu walaupun sihat tu tapi dia kupur benar dia dalam. Tapi oleh kerana dia susuk kupur dalam hati, dia zahir tu bek luar iman, itulah terpanggil nifaq, basul bepong tu. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita minta jauh daripadanya. Antara lain apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Doa tu selalu dibaca tu. Tapi dia baca masa mana tu? Balik. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Ingat tak doa tu? Tak ingat, Masya Allah. Doa ketika lepas kita menyuci daripada kekotoran, iaitu kita qadha hajat, buang air kecil, buang air besar, sudah kita menyuci, istinja panggil. Tempat kita sini istinja balik dengan air, tak pandai cara sapu.
Maknanya basuh kecil berak, keluar pada tu gak, jangan tak ada jamai tu. Allahumma apa doa ada jamai. Keluar ambil dulu kan, luar. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Ya Allah, kau menyucilah hatiku daripada sifat kenifakan. Suka menyembunyi baris susu baris jahat dalam, muzahir baris baik di luar. Tu nifaq. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji, dan akan mempagar mengkotalah pagarlah akan parakku daripada segala kekejian umpama zina dan sebagainya. Tu doa. Itu dia, kita diajar setiap detik. Hingga kita lah galiknya, tak pedulinya tak kita. Mana agama ajar semua kita. Baiklah. Fis samawati, pada dalam 7 lapis langit, wala fil ard, dan tiada yang ni tiada bahawa melemah akan dia oleh sewaktu ia dikehendaki pada dalam bumi. Dan dia nak mengazab siapa, tak boleh nak melemahkan dia di langit dan di bumi. Sebab apa? Innahu, bahwasanya, yakni kerana bahwasanya, dia panggil jumlah fi quwwati ta'lil, kerana bahwasanya siapa? Allah itu kana aliman qadira, adalah ia Allah itu Tuhan yang amat mengetahui dengan segala hal hamba-Nya. Lagi amat kuasa, qadira, ya amat kuasa, amat kuasa atas segala perbuatan yang dia nak buat apa. Baik. Lepas tu dia buat fardu takdir. Dia katakan walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah, dan jika ataupun kalau atas fardu takdir, dan jika sekiranya atas fardu takdir, kalau ambil oleh Allah akan manusia, yakni kalau ambil apa? Ambil dengan azab. Maknanya kalau ia nak ambil salah akan segala manusia, ambil dengan azab. Apa? Bima kasabu, dengan azab barang yang mereka itu telah kerja akannya. Gapo tu? Bayar daripada syirik. Malah ada daripada lagi. Daripada syirik. Bila orang sebut syirik sini, syirik jali, iaitu dengan bahawa sembah sekutu akan Allah Ta'ala dengan menyembahkan yang lain. Kufur. Kufur ni lebih umum pada syirik. Terkadang orang ni tidak sembah apa-apa saja, tidak sembah, tapi tak percaya, mati hidup balik. Syak dengan Quran. Dia panggil kufur di segi ragu. Ataupun ragu, iya kau mati hidup kelik, hancur lebur nak kelik kok mana? Dia panggil kufur. Ya sembah apa? Tak ada sembah apa-apa, tak mengi syirik. Tu kufur sebab syak. Sebab tu kita tak boleh buat biar orang syak. Sebab tu jangan mentashkikkan buat biar orang ragu-ragu, buat biar orang papah. Sekiranya kalau dia kehendak ambil salah akan manusia dengan sebab barang yang mereka itu kerja, yang telah kerja mereka itu akannya gapo? Daripada syirik, maka orang syirik panggil musyrikin.
Dan kufur, orang-orang yang kufur tu panggil kafirin, kufar jamak. Maksiat, orang maksiat panggil orang tu panggil asin, yang derhaka. Maksiat lebih umum pada kufur lagi. Terkadang maksiat tak sampai pada kufur. Nah, seperti orang mukmin, kerja maksiat. Nah, sekiranya kalau Allah Ta'ala kehendak ambil salah di dunia ni, jawabnya nascaya tiada tinggal atas muka bumi, atas belakang bumi. Kerana jumlah turut lapar tu zahri makna belakang. Hak jumlah muka tu wajhi, ala wajhil ard, atas muka bumi. Sini guna ala zahriha. Zahriha ni panggil belakang. Jadi ala kulli hal Al-Quran guna. Nah, bumi. Ni hal lapis atas sekali kita dak bijak duk jalan ni. Sekali-sekala Allah Taala guna wajhal ard. Muka permukaan bumi. Di sini dia guna zahra. Zahral ard. Apa zahra? Belakang. Jadi semua tu orang panggil kata dibanding kecek ni ngaji kaedah ilmu balaghah, ilmu balaghah, ilmu bayan. Cakap lagu ni orang panggil majaz isti'arah. Apa majaz isti'arah? Dibandingkan bumi supaya binatang kenderaan, gajah, unta, hema dimuat barang atas belakang. Maka bumi tak kala duk terbetal begini, kita duk lalu jejak gi lalu, ibarat supaya belakang binatang muat barang. Zaman lah ni kenderaan kereta muat tahu tak bumbur kereta. Ada dia panggil zahrul ard. Nah, jadi sekali-sekala dia guna wajah muka bumi. Ala kuliah ayat tak, bumi ni bila mula daripada atas turun ke bawah panggil batin, perut bumi. Kita akan masuk dalam perut bumi. Sebab kita asal daripada bumi tanah, kita akan klik ke tanah. Tapi tidak tak ada tergolek-golek muka bumi, tak kali-kali kamu. Tak itu kan? Masa kita ni akan masuk dalam perut bumi. Bila di akhirat esok dia akan khat tu habis. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila digegal bumi, digempur bumi, disunamikan bumi, digegal, digerak bumi, gerak-gerak, barang ada dalam dia khat tu baik-baik. Wa akhrajatil ardu, dan mengeluar oleh bumi akan asqalaha. Asal mana? Segala keberatan yang ada dalam perut dia, segala keberatan ada atas belakang dia, akan dia mengeluar tu baik. Bumi amah ko biji-biji gapo dalam tu baik-baik. Tu orang akhir zaman dia. Nah, tu dia sebut terbaca ayat tu dah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalatil insanu ma laha. Manusia kata apa ni? Dah pelat. Tubik yang tak ada kena gali ni. Nak tengok lanjut tubik dah pelat-pelat ni. Nah itu kan. Bagi pelat bertemu habis lah ni. Damai dulu beratus tahun, ribu tahun dah temu. Sampai bila temu panggil orang ahli kaji bijak mari. Kaji-kaji 5,000 tahun dulu. Tahu mana dia orang runi ni ada cara kaji, kaedah dia. Dia boleh kata ni. Ni baru kita tengok satu tempat 5,000 tahun dulu. Dia mau duk gali-gali lagi temu. Wak kaji yang panggil hak luar negara, orang bijak-bijak ahli kaji tu. Kaji dia dapat sekian. Ada yang ada kau bertemu. Kita ada kait walak lagi, kita mau pergi cakup nak tempat. Gali-gali nak ada program satu, gali bah temu pelat. Tengok hangkah pun kulit kepok saja ni. Ternyata zaman ribu-ribu tahun dulu. Tengok. Itu dia kan. Dah sampai akhir zaman mengeluar oleh bumi sendiri. Jadi tempat nak nyatanya di sini Allah Taala guna zahriha.
Lalu tu terjemah Nabi masuk ke atas belakang bumi. Nah, kalau kata wajahiha tu atas mukanya. Nascaya tiada tinggal atas muka bumi. Yang ni tiada tinggal atas belakang bumi ni, tak tinggal min dabbatin, akan sesuatu pun min dabbatin daripada binatang-binatang. Tak tinggal, mana habis. Ya sapu habis. Supaya berlaku di kiamat. Nah, bila ditiup sangkakala, iza nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Tu di akhir. Dan ditiup sangkakala pertama oleh Israfil dengan perintah Allah. Bila ditiup, mana-mana yang ada masa itu, makhluk yang bernyawa, baik binatang tak berakal, manusia, jin, malaikat, hatta iblis dan anak-anak cucu segala syaitan, habis. Fasa'iqa, maka pingsan matilah oleh man fis samawat, mereka yang di langit segala malaikat, wa man fil ard, dan mereka di bumi. Masuk bih. Mati bih. Illa man sya'allah, mereka hak Tuhan kehendaki tak mati dengan tiup sangkakala itu. Betul ke? Habis. Maka di sini Tuhan kata, sekira kalau dia nak ambil salah akan manusia dengan sebab dosa mereka ada usaha atas dunia ni, nascaya tidak tinggal ia Allah. Jenarnya tiada tinggal ia Allah ala zahriha, atas belakang bumi ini tak tinggal min dabbatin, suatunya akan suatu pun daripada binatang-binatang yang panggil min zaidah pada maf'ul taraka. Tak tinggal seekor pun, tapi dak ngamuk siap penuh pernah tengok. Dah binasa ke dak? Tidak. Galak bertambah galak, ramah bertambah ramah. Itu kan? Cara al-mikir pun fikir, cara nak tu dia. Hak turut dunia pun turut, tak ada bawa pakar ni timbul model baru, tahu hak tu mai hak nu mari timbul hak balik. Kan? Kalau Tuhan kanak habis, tapi walakin ni dia ada lakin. Dan tetapi yuakhiruhum ila ajalin musamma, tetapi takhir ia Allah tunda. Takhir kita panggil tunda, panggil tak? Tunda mula janji nak pergi hari ni, tak jadi tunda pergi esok. Itu takhir. Jadi dekat juga logat Melayu kita panggil sekali lagi kera. Kera tu dekat dengan Arab dah, takhir. Kera. Apa kera? Tunda tu lah. Kita kera lagi kaya-kaya, kera lagi esok-esok, tunda lagi esok tu. Yuakhiru, dan tetapi takhir ia Allah, tunda ia Allah akan azab mereka itu, segala manusia yang berdosa itu Allah takhir kepada masa yang ditentunya. Itu masa yang tentu gitu ya. Kita masuk kepada masa yang ditentunya, ajalim musamma, isim maf'ul, sifat pada ajalin. Musamman ay muayyanin, kepada masa yang ditentunya oleh Allah. Mana masa yang ditentu? Iaitu masa yang ditentu tu hari kiamat. Di sana tempat janji seksa di sana. Sebab tu jangan tertipu daya. Sebab tu kita sama kita ada peringat tu. Ada tausiah, pesan memesan dengan kebaikan, mempersabar antara satu sama lain. Tu sahabat nak bina atas kita ada imadah bukan. Tapi nya galik. Galik agak peringat tu. Sebab tu kita ada galik, ada azan.
Habis tu diwajibkan tu, ada ke tempat berjemaah, tempat berkumpul. Kerana kita galik tadi, hijau pun galik. Cakap galik. Namanya Allah. Zuhur weh. Kita orang mukmin. Tak ada kan? Kalau bulan puasa ni, tunggu sangat. Tak ada. Bukan puasa tu. Ngadak siap-siap. Itu namanya Allah selalu dah. Kita syarak suruh lagu tu kan. Baik. Mana kita bersedia? Kita bersedia. Siapa masa untuk dibuka? Ini siapa masa menahan? Ini kena amalan puasa ni boleh kita ambil banyak pengajarannya. Kita kena cek masa. Siapa ada orang jaga pula balasah masjid 10 minit lagi nak siapa dah waktu imsak. Siapa tak makan lagi cepat-cepat katanya. Siapa dah waktu imsak tak boleh makan dah setengah kata. Bagi hari tu Nah itu kan. Imsak ni maknanya itu waktu afdal kita makan sebelum siapa ada 10 minit nak subuh, moleknya siap-siap dah. Sudah siap dah. Siap sedia dah. Tu waktu imsak, seolah-olah kalau api ke belum pada waktu imsak berapa minit lah ni waktu imsak? 5 10 minit. 5-10 minit ataupun 5 minit katakanlah. Sebelum situ pakai api hijau. Api syarat pak kita ni 3 warna Api hijau lah. Tu bebas tu. Apabila pak siapa waktu imsak, api hijau nak api kuning. Api kuning 10 minit. Tak lama anu. Tak ada. Buk boleh lagi tu. Tengok orang buat kereta, nampak api kuning tekannya. Tak itu kan? Lepas tu dalam bot tengah, pas tengah naik ke? Sebut benar. Bot telekok. Tak apa. Pas kali lagi makan sikit-sikit, tekah pas tengah dah naik merah. Tak apa lagi mudah-mudahan. Tu lah mudah cara tu hatta. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu. Dia bahas hatta tu. Rayah dengan hatta. Maknanya kulu, boleh kamu makan lagi. Washrabu, dan boleh kamu minum lagi. Boleh minum. Boleh makan, boleh minum. Hatta. Itu rayahnya. Boleh makan apa setakat mana? Hatta, sehingga nyata bagi kamu oleh benang ya putih. Maksud benang ya putih di belakang ayat minal fajri, tu bayan kanak ki benang putih fajar. Hingga nyata bagi kamu fajar. Zaman lah ni tak tengok fajar, tengok je. Kalau orang tak ada je, tak kena dak tengok fajar. Tengok naik fajar kazib muncul apa kayak gitu. Lepas tu naik mata gelak kelik. Allah makan nak cerah dah. Sampai fajar kazib. Gelak kelik. Lepas tu nampak putih bagi panjang. Tu fajar benar. Tu fajar hak benar. Masuk super. Tu kerana ki hatta yatabayyana. Maka ulama dah bahas betul hatta tu masuk dak muraya. Kata setengah masuk muraya, arti kena bertilik sini. Bila pak 10-15 minit main masuk subuh, bertilik sini. Tapi kata setengahnya hatta tu masuk muraya. Bila tak masuk muraya, tak masuk muraya, boleh lagi. Dalam mulut lagi orang Allahu akbar. Kalau turun tadi kena. Nak yang mana? Nak yang mana? Yang kait lah tadi lah. Kita tengok senang hati. Kalau rasa terlekak, sudah sah, dah tak sah. Tapi orang lagu ni pun ayat terkhilaf ulama tu dia ada. Kita ingat masa duk dinah bila puasa dulu. Berdekat orang nak ber, dia ambil air tak siap-siap apa-apa bahasa Arab je tak tepi tu. Dia baca Quran. Boras tak sebab Allah ambil air. Ya Allah kita. Biasa temu dah. Tu nak kata apa?
Dia kata mu patah, jangan kita nak klik tengok kita. Kalau tak ingat masalah kan. Dia mudah hukum orang. Kerana dalam Mekah nak kata apa mazhab orang. Tak itu kan? Tu dia. Nampak doa-doa panjangnya alin. Apalagi pula ada bab bosa dia pelajari benar bosa tu. Banyak sekali temu lagu tu. Bawa Allah. Pernah temu dah masa dalam Mekah. Payah Allah kita. Tu dia. Payah bila kita tengok kita, dah ngerti. Hatta sehingga kita misal gini. Kita goreng ikan. Goreng wi garing. Anak-anak kembang kecil-kecil tu kan. Kita goreng wi garing ke. Aku makan ikan goreng hingga ke kepalanya. Nak tanya tu kepala makan ke tak? Makan apa kepala tu? Tu hatta. Sehingga kepala makan habis. Apa kepala tu makan benda garing aku habis kepala. Kucing duk uang tak beri. Kata setengah ada. Kalau dak ni nak ikan gula tak makan lah tu kepala tu. Makan isi tinggal kepala tak makan. Dia panggil tak masuk meraya. Tengok dia duk kilap situ. Abang tak boleh kata apalah. Cuma balik kita mengaji sana untuk tahu luah ilmu supaya jangan mudah tegak orang tak kenal tak hidung kan. Patut kita tanya dulu kan nak jadi ilmu. Gitu. Tapi balik kita ni kita amah tadilah. Kita beri balik sini. Beri balik sini. Lepas tu lebih molek lagi beri belum waktu imsak. Itu afdal sekali. Kita makan siap-siap buat 10 minit baru gigi siap kita baca Quran. Tunggu subuh dah 10 minit lagi. Gitu. Tapi orang tak faham tak boleh makan dah. Tak boleh makan dah. Dah itu kan. Itu sebagai satu jaga. Itu saja. Baiklah, klik ke sini. Allah Ta'ala takhir hingga siapa masa yang ditentu oleh dia, tak ada siapa tahu. Masta'sarallahu Ta'ala bi'ilmi, yang panggil mutasyabihah, yang tak siapa tahu, hanya tertentu Allah saja mengetahui masa yang ditetapkan bila kiamat itu. Pokoknya kita wajib iktikad kiamat mesti berlaku. Supaya kita iktikad mati kita mesti berlaku. Bila kita sendiri pun tak tahu masa yang ditentukan tu. Baik, fa iza jaa ajaluhum, maka apabila datang sampai oleh ajal masa mereka itu, ajal apa? Masa azab. Kerana ajal ni masa mereka itu azab. Masa apa masa? فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا, maka bahawa Allah itu adalah ia Tuhan yang dengan hamba-Nya, Tuhan dengan segala hamba-Nya, hamba Tuhan Allah itu basira, melihat. Kerana menjadi comel lagi, yang amat melihat tu basira. Tuhan yang sangat melihat, sangat mengetahui segala-gala. Bila dia tu sangat melihat, tafsirnya tiada terlindung oleh suatu pun daripada penglihatan Allah. Tak ada terlindung. Tengok kita ni tak sakit apa, bila tertutup ngakan gini pun terlindung dah. Ada kan? Kita ni amat melihat, cuba kita pekuk ini. Terlindung dah lah. Tak nampak dah orang depan kita. Itu ibarat terlindung. Ataupun seorang tu duduk kita duduk turut-turut tu, dia lekak siang. Lindung dah lah. Dia lekak jalan lain. Terlindung dah lah. Tu kita nak. Allah tidak terlindung. Tak ada cadangnya langsung dah kita untuk nak pelepah, nak bohong, nak berdalih. Walaupun bijak biasa dunia ni bohong lepas bohong lepas, berdalih lepas. Tak ada tempat nak berdalih. Tuhan surah di ayat lain, ya ayyuhallazina kafaru la ta'tazirul yaum. Hai orang yang telah kufur, jangan kamu berdalih pada hari ini. Hari kiamat jangan dalih.
innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hanyalah dibalaskan kamu ni barang hak kamu buat. Tak ada tambah-tambah dak. Allah. Dalih tak salah dalih. Dalih tak lepas. Itu dia kata pada orang yang kufur mati tak kufur. Ada pokok orang mukmin dia katakan sambung ayat tu, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tengok dia nasihat pada orang mukmin, hamba dia yang kasih. Hai orang yang telah beriman, telah percaya, taubatlah kamu, kembalilah kamu kepada Allah, kepada taat kepada Allah sebagai taubat yang bersih, ya sungguh-sungguh, ya suci, dengan bawa menyesal apa yang telah kita lakukan dan azan di hati tak mau ulang lagi bagi keadaan dan sekarang berhenti dah. Tu taubatan nasuha. Maka Allah Ta'ala janji katakan, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Harap ini mesti Allah mengkifaratkan kesalahan kamu. Wa yudkhilakum jannatin, dan Allah memasukkan kamu ke dalam syurga. Ini janji dia. Maka syurga dia panggil rahmat. Sebab itulah kita nak dapat syurga dengan rahmat dari Allah. Sebab syarat asah nak dapat rahmat ada iman. Ada iman. Gak kita ada iman. Jagalah sungguh-sungguh iman kita. Nah, anak menyempurnakan iman kita iringi dengan amal. Amal betul buat, betul patai, betul puasa. Sebab Allah Ta'ala kata bahawa Allah itu adalah ya Tuhan dengan segala hamba-Nya itu yang amat melihat. Bila ia tak amat melihat, tiada terlindung suatu oleh suatu pun daripada pelihatan Allah. Zahir nisbah kita dan batin. Kita kata zahir jasad kita nampak, batin kita tak nampak, tapi nisbah Allah supaya daripada iman. Itu suatu daripada pelihatan. Seperti apa? Daripada iman bagi orang mukmin, dan taat bagi orang muti', dan kufur bagi orang kafir, dan maksiat bagi orang asi. Panggil dia tu. Tak kalau ia tu yang amat melihat, tidak terlindung oleh suatu pun, maka membalas ia Allah akan keduanya. Dua apa? Iman, kufur, kira segu. Taat, maksiat. Kira dua. Akan keduanya tu dengan yang mustahaknya. Dengan orang yang berhak. Asalnya mustahik kalau tu Arab. Dengan yang mustahik, dengan orang yang berhak. Orang tak ada hak dia tak balas. Kita ada iman, tu mustahik, dapat balasan orang beriman. Demikianlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada orang yang deraka kepadanya, dan kita orang yang beriman dengannya untuk menjadikan peringatan. Dan bertambah kita syukur, terima kasih Allah Ta'ala beri menjadikan kita ini orang yang beriman. Bukan saja beriman, diberi taufik pula kepada beramal. Bukan amal zuhir saja, beri taufik pula ikhlas hati pula. Dan kita puasa ni kerana siapa? Siapa datang pada hadis, kullu amal ibni Adam lahu, semua amal anak Adam ialah baginya, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi, atau kama qala. Banyak lafaz-lafaz dia. Malaikat puasa ni bagi aku cakkan sendiri puasa. Wa ana ajzi bi, akulah membalasnya. Pahak lain siapa balas? Kita tanya. Amalan lain siapa balas? Ada boleh balas? Tak ada. Tapi nak ayatnya kedudukan puasa ni satu kelebihan dia yang tak nasbah dengan amalan-amalan lain ni kelebihan puasa. Allah Ta'ala saya kata ana ajzibi. Walau semua lain dia semua. Saya kata kan, tak siapa boleh memberi balasan. Ayat tu melianya. Dan sebab apa pula kedudukan? Kerana puasa ni amalan batin.
Ni bulan Ramadan pasal akad puasa lah. Walau wayak tak wayak pun. Nah, tapi cuba bulan lain. Puasa sunat. Orang tu amanah puasa sama. Kita tahu tak dia puasa? Tahu. Pakat dia main mengaji, pak dia orang amanah puasa. Puasa sehari, selang sehari. Hari Sabtu tiap-tiap jatuh hari Selangit dia puasa. Dia puasa. Selang-seli. Pagi dia puasa main mengaji. Kita tak tahu tu puasa. Ni tak apalah tahu bulan ni bulan puasa walau orang tak puasa pun. Panggil bulan siap-siap dah bulan puasa. Nah tu. Nah ya tak amalan ni amalan sulit. Sulit. Kalau tak orang lain tak tahu. Hak ni aku. Puasa ini li bagi aku. Amalan orang lain bagi diri sendiri. Puasa bagi aku. Oh, patu ulama sarah panjang lah tu hadis tu. Tu nak ayat kelebihan puasa. Sebab tu bila duk bincang, mana lebih puasa dengan semaya? Ada setengah-setengah kata puasa lebih dari hadis ni. Kata setengah semaya puasa sekali, boleh sekali. Sebab hadis kata awal-awal yang diperhisap di akhirat esok lain pada bab akidah. Dari bab usuluddin bila orang mukmin siap dah, awal dihisap apa awal dihisap dulu? Semaya. Jika baik semaya hak lain kira tak apa belaka. Kalau rusak di semaya hak lain karib lebih. Tu tengok situ semaya ni merupakan kepala ibadat lah. Jadi ulama duk berkhilaf hak ni kata lebih ni, hak ni kata lebih haji. Kenapa apa? Karena al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Karena haji mabrur tidak ada balasan mereka hanya syurga. Bermakna dosa-dosa diampun, dosa besar diampun. Dia kata setengah lebih haji. Ala kulli hal apa pakai umumnya ada lebih belaka. Gitu. Nah, ada kelebihan hangok ni segini, hak ni segini. Umumnya ibadat kita kepada Allah dengan bagai-bagai bentuk, bentuk sembahyang, bentuk puasa, bentuk harta zakat dan bentuk ibadat tubuh badan dan harta haji. Cukuplah selesai kita daripada surah Fatir diiringi dengan surah Yasin. Wallahu a'lam.